Negara haram jadi fokus PBB, tapi diorang nak buat apa sebenarnya? Perhimpunan Agung PBB ke-79 dah tamat, semua datang, semua bercakap. Tapi kali ni ada satu benda pelik. Negara tembikai jadi topik utama dan bukan sekadar kutuk. Nada mereka tajam, pembersihan etnik, genosid, pembunuhan besar-besaran. Bila ayat macam ni naik dalam sidang PBB, itu bukan sekadar retorik, ada benda besar tengah bergerak. Teori pertama, mereka tengah siapkan jalan untuk tribunal jenayah antarabangsa terhadap negara haram. Kalau cukup negara undi, mereka boleh rujuk terus ke ICC. Teori kedua, Blok Selatan dah muak. Amerika Latin, Afrika semua dah penat tengok Barat main dua standard. Ukraine boleh masuk mahkamah, Gaza senyap. Dan ini yang mereka goyangkan Tel Aviv. Sebab sekarang PBB bukan sekadar tempat buat kenyataan, sekarang PBB mula jadi tempat kutip bukti. Kalau cukup negara bangun, pengasingan diplomatik akan jadi fasa seterusnya. Lepas tu, sekatan ekonomi. Tapi soalan paling besar, berani ke negara besar langgar kepentingan sendiri atau semua ni cuma sesi lakonan atas pentas dunia? Komen, angkat kalau korang rasa isu negara tembikai dah patut diangkat bukan ke meja rundingan tapi ke ruang pengadilan. Like, komen, share dan save sebelum video ini di-delete. Semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.